warisan. Itu pada mereka awal. Turunnya ayat surah Al-Ahzab ini telah menghapuskan amalan pada mereka awal yang dikenali sebagai sistem muakhah, sistem persaudaraan, di mana kalau boleh kita lihat sedikit, apabila Muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah menyedari bahawa kaum Muhajirin ini datang tuan-tuan sehelai sepikirkan, tanpa harta dan tempat tinggal. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi dan juga dari segi spiritual, tuan-tuan, baginda telah mempersaudarakan seorang lelaki Muhajiri dengan seorang lelaki Ansar, yang dianggap hubungan ini, ikatan yang terjadi di antara Muhajiri dan Ansar lebih kuat daripada hubungan warisan. Itu pada mereka awal. Turunnya ayat surah Al-Ahzab ini telah menghapuskan amalan pada mereka awal yang dikenali sebagai sistem muakhah, sistem persaudaraan, di mana kalau boleh kita lihat sedikit, apabila Muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah menyedari bahawa kaum Muhajirin ini datang tuan-tuan sehelai sepikirkan, tanpa harta dan tempat tinggal. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi dan juga dari segi spiritual, tuan-tuan, baginda telah mempersaudarakan seorang lelaki Muhajiri dengan seorang lelaki Ansar, yang dianggap hubungan ini, ikatan yang terjadi di antara Muhajiri dan Ansar lebih kuat daripada hubungan